Bismillahirrahmanirrahim. Alright, let's go. Tengok kejap lagi dia punya signal mati sendiri. Hei, dah macam bawa kereta. Untunglah ada cikut ikut situ. Sampai ke sini kau ni bang. Memang selamba lah. Aduh, masih lagi hujan ya. Cilok sikit, terima kasih. Selit sikit, terima kasih. Oi, lajunya dengan lampu kau tak buka. Alright, let's go. Sini dah tak banyak kereta. Hai, kita kejar abang X-Max depan tu. Abang X-Max. Oh, X-Max. Jangan dihimpit ke kiri sangat. Cik teksi. Tapi itulah dah pukul 9 dah ni. Kereta pun masih banyak. Bang, jalan dulu bang. Saya follow dari belakang. Oh. La ilaha illallah. Kenapa aku tekan horn? Aduh. Alah, hai. Masya Allah, merah. Memang stuck dekat sini ya ni. Orang beramai-ramai ingin pulang ke kampung. Mana saya nak masuk ni? Sinilah. Okey. Sinilah. Mantap. Ada motor tak kat belakang? Tak ada. Okey. Tak payah kalau-kalau nak tutup signal. Dia akan tutup sendiri. Janji. Hai, rapat sangat ni. Rapat ni. Lama betul kau bagi signal. Masuknya tidak. Ini pun sama. Entah-entah signal tu dia buka daripada semalam lagi tu. Alhamdulillah. Lain kali pakailah ADV 350. Nescaya signal akan padam sendiri. Oh, okey. Sempit. Lepas juga. Tak perlu risau. Untuk memastikan dia kekal slim dan nimble dan senang nak mencelah, dia boleh tahan nafas. Agak-agak tak muat tu, tarik nafas, tahan. Dah lepas baru situ. Tengok dia punya braking. Smooth saja. Smooth, responsif, padu. Allahu Akbar. Skuter macam ni. Skuter gedabak besar macam gini kan. Dia ada satu nikmat yang kau tak boleh nak dustakan. Lepas tu dia juga ada satu ketidakseronokan yang juga kau tak boleh nak dustakan. Yang pertama, nikmat yang tak boleh didustakan tersebut adalah bila kau bawa masuk ataupun bermain-main di atas highway. Memang syok lah. Relax aja kan. Dengan windshield dia selesa teruk. Tapi ketidakseronokan yang kau tak boleh dustakan juga tu, benda-benda macam ni lah. Nak tolak dia keluar daripada parking. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kalau dapat tempat parking yang sempit, bersilat mat nak bawa keluar. Tapi Alhamdulillah parking office aku ni taklah sempit mana. Kat sini aja yang mencabar akal dan fikiran. Awak kaki pendek, dah satu kerja pula nak bersilat dekat tempat-tempat macam gitu. Right, settle. Tapi kalau orang yang cukup ketinggian dia, cukup keincian dia, aku tak rasa dia akan menghadapi masalah seperti yang aku rasai. Aku rasa macam terseksa sikit tu sebab kaki tak berapa nak nyampe je. Kalau kaki panjang memang okey sangat lah nak menghadap. Mari kita saksikan macam mana nak bersilat kat sini. Okey je. Ruang besar. Kat sini tak besar. Tumpang lalu boleh? Boleh lah. Takkan tak boleh. Abang Vespa. Abang Vespa ni bukan main lagi agile, bukan main lincah. Ini Vespa bukan sebarang Vespa. Ini Vespa dari KL. Apa kena-mengena tu? Tak ada kena-mengena kan? Saya nak ke kanan sekarang. Agak-agak ada tak ruang? Alright, line clear. Boleh saya potong? Boleh. Wish, macam lampu Ultraman lah ada dekat dada tu. Dia berkelip-kelip macam tu. Yang membezakan dia punya colour lampu. Yang itu colour apa tadi? Putih-putih biru. Lampu Ultraman kalau dah kelip-kelip macam itu dia merah. Tu tandanya dia dah tak boleh nak lepak lama-lama kat bumi. So dia kena habiskan fight dia cepat-cepat. Mantap. Lepas tidak.
Of course lah lepas. Dia seronok dia lain macam tau. Bila kau dapat bawa skuter yang cc besar macam gini, dia tak minta banyak lah. Tak adalah nak sampai 700cc, 500cc kan. Dapat yang 300cc, even 250 pun pada aku dia dah cukup menyeronokkan lah. Sebab skuter-skuter macam ini memang tak pernah gagal lah untuk memberikan kejutan-kejutan yang menyeronokkan bila mana kau pulas throttle tu. Geram rasa. Ini belum dapat lagi yang XADV yang 750. Yang itu aku tak tahulah macam mana dia punya sting tu. Sebab aku dah test banyak skuter. Memang boleh rasa lah perbezaan dia. Bila kau bawa yang cc kecil, yang 150cc punya skuter, 125cc, lepas tu kau jump into the besar-besar, the big one of the scooter. Kalau bawa yang 250 kau tak rasa sangat sebenarnya. Bila kau dah up sikit daripada 250 tu, memang kau boleh notice lah. Memang kau boleh perasan dia punya sedap, dia punya seronok tu lain macam. Memang lain level. Ini sekadar pendapat dan juga palatau daripada aku lah kan. Kalau korang tak setuju, kisah pula aku. Nama pun pendapat. Kalau dah nama pun pendapat, masing-masing adalah pendapat masing-masing. Mana ada satu pendapat yang semua orang wajib bersetuju? Allah, saya ingatkan di sini ada ruang kosong. Rupanya memang kosong. Abang ni tertipu. Mana mungkin lah boleh lepas kau nak mencelah daripada sudut kanan tu bang. Sabar. Bawa bertendang. Alright. Weh, saya jumpa adik saudara ADV 160. Adik Bongshu. Oh, dia jalan dulu. Dia tak hormat abang dia. Terguna betul. Lepas tak? Lepas saja. Tapi tak sempat. Kedudukan beliau dengan X-Max depan tu terlalu rapat pula. Tidak boleh saya menyelit sikit kat situ. Macam mana ni? Oi, masih lagi tidak ada ruang dan peluang Memang mencari rumah sewa nampak gayanya kita di sini. Alright. Sini okey sikit lah. Oh, terima kasih Encik Pesona tidak terus masuk. Alright, kita kembali ke fitrah lorong kanan. Lupa lalu bang. Terima kasih di atas laluan yang diberikan. Alamak, tengah hijau le mat. Mantap. Jalan bang. Jalan dia boleh leka pula. Apa yang dia menung tak tahu. Oi, sudah hijau. Mantaplah sekali lagi. Dah sampai terus hijau. Oi, sini pun hijau terus. Alhamdulillah. Satu traffic light je setakat ini yang tak hijau terus. Kita cuba pada 2 traffic light yang seterusnya lepas ni. Kita tengok macam mana. Dia hijau tapi dari jauh. Sempat ke tidak? Sempat. Depan ni pun hijau. Weh, mantap lah. So setakat ni satu ajalah traffic light yang tidak berjaya untuk memberikan kerjasama yang sepatutnya, iaitu traffic light dekat simpang 4 tadi tu. Yang lain semua bagus. Tadi je hampir terkucil dekat situ. Yang lain semua smooth aja kehijauannya. Okay guys, so ini antara barang-barang yang aku selalu guna dalam aku punya video. So kalau kata korang berminat untuk beli, korang klik aja dekat beg kuning tu. Okay?